Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Hari ini kita nak bercerita tentang pertarungan EV, Proton dan Pro 2. Kisah otomotif kita hari ini tak bermula dengan kereta, tapi ia bermula dengan satu angka, iaitu RM80,000. RM80,000 ni nampaknya macam adalah satu had harga psikologi untuk kenderaan elektrik tempatan mampu milik inilah. Terutamanya Pro 2 lah yang sebut harga ni dulu. Minggu lepas, Proton pula telah mengumumkan harga yang mungkin mereka akan tawarkan untuk model eMAS 5 mereka. Dan harga ini adalah antara RM60 hingga RM80,000. Ia merupakan satu pengumuman yang sangat mengejutkan. Ramai orang agak terkejut dengan harga permulaan RM60,000 itu. Of course, kita tak tahulah sama ada betul-betul 60 ke 65 ke 59 ke, tapi terkejut jugalah dengan 60 tu. Tapi ini bukan bom pertama dalam dunia EV ni. Ini bom kedua. Bom pertama berlaku sebelum itu, diledakkan oleh BYD selepas mereka mengumumkan bahawa harga sedan segmen C elektrik mereka, BYD Seal 6, akan bermula pada paras RM100,000. Juga itu satu langkah yang membuatkan jenama-jenama kereta tradisional semua, saya pastilah terpaksa menilai semula strategi mereka. Ini buat kali pertama dengan harga RM100,000 untuk sebuah EV sedan segmen C ni. Model-model popular segmen B macam Honda City, Toyota Vios dengan Proton S70 kini ada saingan yang langsung daripada sebuah BEV yang bukan saja lebih besar tapi lebih murah daripada varian tertinggi mereka. Okeylah, secara realistiknya pasaran EV di Malaysia ni hanya akan capai titik perubahan ataupun inflection point, iaitu between 13 to 15% tu pada tahun 2026 lah saya rasa. Itu pun kalau ianya semuanya berlaku seperti yang dirancangkan. BYD tahu sebenarnya harga RM100,000 tu bukanlah nak akan mengubah langsung industri, tak nak bermaksud 50% orang akan bertukar beli EV terus, tapi ia akan memaksa lah kita memikirkan. Bila kita dengar harga sedan elektrik C segmen dah ada pada RM100,000, of course kita akan mula berfikirlah, ini dah ada satu kereta yang kita boleh fikir nak beli. Dan perubahan minda ni adalah satu perubahan strategik yang BYD mahukan, yang sangat penting untuk mereka dan teknologi EV dan tempoh peralihan ni. Untuk tahun 2025 ni jualan EV dijangka mungkin akan mencecah 7-8% lah. So, tidaklah cukup untuk membuatkan traditional car mereka berasa terlalu gusar and lose sleep over it. Tapi macam mana pun mereka kena fikirkan. Contohnya macam Pro 2 lah. Pro 2 sekarang ni sangat kukuh. Dia menguasai lebih 50% pas jualan pasaran di Malaysia ni. Dan kilang serendah tu run overtime almost every day, just nak mengejar tempahan yang ada je lah. Tapi macam mana pun, still titik perubahan ataupun inflection point ni bukanlah sesuatu yang boleh kita pandang ringan lah. Saya pasti semua industri player tengah tengok tu the sales curve untuk EV ni. Bila dia nak hit the inflection point, semua orang tahu bila dia hit inflection point, sales akan naik dengan mendadak. Sambil dia memerhatikan itu, dia juga tengah memerhatikan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan, sama ada ianya akan menggalakkan penjualan EV ke hybrid ke dan sebagainya. Kita semua tahu sekarang kita sedang lalui satu penyusunan semula subsidi petrol RON 95, dan ini akan memberikan kesan kepada industri otomotif. Jurang harga bersubsidi dengan harga pasaran kini mencecah 61 sen seliter. Ini besar jugalah. Walaupun tak sebesar seperti contohnya di Thailand, tapi perbezaan ini cukuplah untuk membuatkan semua orang mula memikirkan pilihan kereta mereka lepas ni, nak beli hybrid ke, nak beli EV ke, macam mana. Kalau kita tengok di Singapura, mereka akan halang penjualan ICE sepenuhnya pada tahun 2030. 2030 ke atas kena jual hybrid ataupun EV sahaja. 2040 dia akan ban semua kenderaan yang ada enjin ICE, tak kira hybrid ke apa ke, dan hanya boleh jual EV semata-mata tahun 2040. So Singapura dah ada satu langkah yang jelas, dia nampak tunjukkan ini akan membentuk industri mereka, dan saya rasa dekat sini pun orang akan tengoklah dan fikir apakah langkah seterusnya akan kerajaan buat. Setakat kita tengok rejim subsidi bahan api yang baru ni mungkin tidak akan menyebabkan peralihan mendadak lah.
ke arah EV, tapi ia akan membuatkan mereka yang sedang berbelah bagi on the fence ni untuk mula memikirkan secara lebih serius penyelesaian pengangkutan yang lebih tidak bergantung kepada harga minyak dan juga pertimbangan politik kerajaan. Kalau kita tengok pengumuman-pengumuman tentang Proton dan Pro 2 punya EV ni bermula kira-kira 2 tahun lalu lah, apabila kerajaan mengumumkan agak kedua-dua jenama tempatan ni akan menghasilkan kenderaan elektrik mampu milik menjelang 2025. Dan tarikh 2025 ni nampak mungkin macam random, tapi tak sebenarnya, sebab semua orang pun tengok nampak bahawa industri akan masuk inflection point mungkin 2026 ataupun 2027. Dan kedua-dua jenama ni mesti kena ada produk mampu milik sebelum gelombang tersebut tiba. Jadi Proton menjadi jenama pertama yang menyahut cabaran dengan model IMAS 7. Tapi IMAS 7 ni bukanlah model mampu milik yang diharapkan oleh kerajaan kerana ianya berada di atas RM100,000. Proton pun tahu. Tapi sebenarnya IMAS 7 ni adalah percubaan pertama Proton untuk menguruskan produk EV pertama mereka sendiri. Ini penting sebab sebelum ni mereka hanya sekadar pengedar untuk jenama Smart untuk Geely. Jadi bila dia dah ada jenama IMAS 7 ni dan dia tahulah tengok sale macam mana sekarang mencecah lebih kurang 800 unit sebulan, barulah Proton mendapat pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang perlu diberikan perhatian. Untuk Pro 2 dia gunakan Ativa Hybrid yang dia orang sewa ataupun pajakkan untuk memahami pengurusan teknologi elektrik dalam kereta mereka. Jadi antara faktor-faktor yang perlu mereka fikirkan ialah range anxiety, jarak pemanduan, kos dan selang waktu servis tu, berapa banyak kos dia untuk servis dan bila jarak servis dia. Macam Pro 2, macam Proton dia kata untuk emas 7 servis interval 20,000 km dan kos servis dia nampak memang cukup mampu milik dan cukup menarik. Paling mahal pun dalam RM400 lah tu pada tahun keempat macam tu. Dan juga Proton sedar dia dah start mula jual kereta elektrik IMAS 7 ni bahawa pemahaman pasaran tentang teknologi EV itu adalah sangat-sangat asas dan kebanyakan orang tak tahu pun macam mana nak hadamkan teknologi EV ni. Jadi bila mereka dah ada tahu kefahaman ni, dia ada sedikit keyakinan, dia pun acah lah model IMAS 5. Jadi IMAS 5 ni dia tunjuk masa di Malaysia Auto Show dan jelas sekali lah pasaran dia orang kali ni ataupun sasaran dia orang kali ni untuk menggandakan jualan seperti dapat pada emas 7. Jadi persoalannya sekarang ialah untuk mendapatkan jualan yang lebih besar tu, apakah harga yang patut dia orang letak pada SUV elektrik tu. Untuk Pro 2, dia orang dah beritahu awal-awal masa event yang sama iaitu Malaysia Auto Show bahawa dia orang punya tawaran untuk BEV ini rupa dia macam ini, dia tunjuk teaser, cutaway model dan sebagainya. Dan nama dia katakan QVE dan lepas tu dia orang katakan bahawa harga di bawah RM80,000. Dan Pro 2 juga melahirkan satu idea yang unik iaitu Battery as a Service ataupun BaaS. Jadi penganalisis industri meramalkan langkah ni perlu supaya mereka dapat turunkan harga jualan untuk kereta tersebut. Sebab bateri adalah komponen yang mahal, jadi kalau you tak payah masukkan faktor cost bateri dalam harga kereta, dan you boleh jual body kereta dengan harga lebih rendah, dan untuk bateri you hanya bayar satu yuran. Dan juga dengan battery as a service ni, mereka berharap dapat mengurangkan kerisauan pembeli tentang jangka hayat bateri. Sebab kalau bukan bateri tu bukan you punya, bateri tu milik Pro 2, jadi kalau rosak pergi je, Pro 2 akan tukar jadi bateri baru. So adalah kelebihan-kelebihan itu. Pembeli hanya bayar yuran ringkas bulanan dan akan dapat akses kepada bateri baru jika berlaku sebarang masalah. Namun, sama jugalah seperti idea kereta elektrik itu sendiri, konsep BaaS atau Battery as a Service ni sukar untuk diterima sekarang. Saya nampak ramai orang tak faham benda ni. Dan dikatakan macam-macam lah tentang benda ni sebab ianya satu konsep yang masih terlalu baru. Sama juga macam EV itu sendiri, terlalu baru sangat. Jadi, bila Proton mengumumkan dia orang nak jual kereta IMAS 5 dengan bateri sekali, dijual harga bermula RM60,000, sudah tentu ini menjadi kejutan besar untuk semua pihak lah. Saya rasa untuk Pro 2 juga. Realitinya, Proton ada Geely dan Geely memang terkenal di China sekarang
dalam tempoh 3-4 tahun yang lalu ni, Geely dah meningkat menjadi, saya rasa by 2024, syarikat automotif kedua terbesar di China, dan tawaran-tawaran elektrik mereka adalah sangat berjaya. Contohnya EMAS 7 yang version asalnya dikenali sebagai Geely Galaxy 5 menjadi model paling laris dalam kelasnya sejak ianya dilancarkan, semasa ianya dilancarkan. Dan model Shenyang yang akan menjadi asas kepada EMAS 5 adalah kenderaan elektrik yang paling laris di pasaran BEV terbesar di dunia ketika ini di China. Dan bila kita tengok harga pasaran di domestik di China, untuk kedua-dua model ni, jelas Proton mempunyai margin keuntungan yang masih lagi mereka boleh olah. Pengumuman harga ni kita kata terkejut, rendah macam ni sebab ramailah termasuk saya yang berasa mungkin sebelum ni lah harga yang dia nak letakkan tu boleh tinggi sikit. Tetapi macam saya cakap sebelum tu dah ada ledakan harga daripada BYD dengan dia punya Atto 2 dan dengan Seal 6 pada harga RM100,000, Atto 2 tu selepas diskaun 80 lebih saja. So memang nampak seolah-olah ada perubahan yang perlu dilakukan atau anjakan yang perlu dilakukan oleh Proton, dan nampaknya sudah pun berlaku anjakan tersebut dari segi harga. Kita juga terkejut dengan harga ni sebab model yang ditawarkan iaitu EMAS 5 ni, kita boleh katakan ianya macam premium kerana ianya pacuan roda belakang dan menggunakan sistem suspension belakang, gantungan belakang multi-link yang premium, yang mahal, yang menjanjikan pemanduan yang menyeronokkan. So, kita bayangkan yang nilai kejutan daripada pengumuman harga tu sudah tentu direka untuk menarik sebanyak mungkin tempahan sebelum kereta ni dilancarkan pada pertengahan November. Cantiklah kalau kata ada berapa banyak ribu tempahan kan. Dan kalau kita tengok dia punya proses tempahan pun, pembayaran yang dia nak adalah RM99 je untuk tempahan. You bayar RM99, Proton akan bagi kat you satu touch-and-go card dengan jenama Proton yang ada RM100 dalam tu, preloaded. Nak beli touch-and-go card je dah RM10. So maksudnya Proton bagi kita RM11 lah kiranya, untuk letak tempahan tu. So mungkin kita kata yuran tempahan negatif sebab dia bagi kita RM11 kan. Mungkin sebagai satu gimmick, tapi sebenarnya produk tu sendiri menawarkan ciri-ciri yang saya rasa cukup bagus lah untuk menjadikan ianya kenderaan elektrik pertama. Kereta elektrik ni typically memang wheelbase dia panjang, so ruang dalaman tu memang besar lah. Jadi yang ini pun sama. Dan yang uniknya kereta ni sebab dia rear wheel drive, dia ada front trunk yang besar, 70 liter. Saya rasa antara yang terbesar di pasaran, dan memang untuk kereta kecil tak pernah kita dengar ada front trunk yang sebesar itu. Dalam kabin banyak ruang simpanan, dia orang asyik sebut je tentang ruang simpanan, berapa puluh ruang simpanan dalam kabin, dan juga ada datang dengan full ADAS, dan range okey, antara 250 hingga 350 kilometer. Kalau kita tengok pasaran lah, saya rasa pasaran ni ialah kebanyakannya untuk orang muda dan orang yang dah nak teringin sangat dengan nak beli EV lah. Orang muda lebih banyak saya rasa teringin nak beli EV ni. Kalau kita kata pembeli-pembeli kereta pertama macam graduate yang baru masuk dalam pekerjaan, selalunya dia orang bayangkan nak beli Myvi lah. Adik saya pun beli Myvi. Varian tertinggi untuk Myvi ni harga sekitar 60 lebih lah, RM60,000 macam tu. Kini secara tiba-tiba dia orang ada peluang untuk mempertimbangkan sebuah kereta elektrik dan julat harga yang sama yang mampu milik. Kalau dia orang buat kiraan lah tentang kos tenaga dan sebagainya, dia akan nampak bahawa kos tenaga untuk kereta elektrik adalah lebih rendah. Like ada penjimatan at least 30% lah. Itu belum lagi kita nak cerita tentang service interval dan sebagainya. Jadi ini mungkin akan membuatkan mereka berasa bahawa peralihan kepada kenderaan elektrik itu adalah lebih masuk akal sekarang dengan harga minyak dan sebagainya. Terutamanya kalau dia orang hanya gunakan kereta tu untuk ulang-alik pergi kerja, dan sekali-sekala lah merancang untuk pergerakan luar kawasan. Oleh sebab tu saya rasa Pro2 kena mempertimbangkan semula kedudukan harga mereka dengan lebih teliti lah, sama ada dengan adanya ataupun tak ada konsep battery as a service tu. Ini memandangkan Proton punya rakan kongsi Geely itu memberikan mereka satu jalan yang lebih mudah lah, di mana Pro2 terpaksa membangunkan kenderaan mereka, elektrik mereka sendiri. Jadi situasi ni agak lebih mencabar lah bagi gergasi serendah tu. Pro2 saya rasa telah berbelanja lebih banyak lah, jumlah wang yang lebih besar untuk membangunkan kereta elektrik sendiri berbanding dengan Proton
di mana mereka bergantung banyakkannya kepada pelaburan Geely dan membayar cost amortization lah kot per unit untuk setiap unit yang dia nak jenamakan semula. Dan mungkin ada sedikitlah pelaburan R&D untuk menjadikan ianya lebih sesuai untuk keadaan di Malaysia. Tapi apapun, risiko keuangan yang ditanggung oleh Proton saya rasa adalah jauh lebih kecil lah berbanding dengan Pro 2. Keadaan inilah yang akan mengurangkan ruang untuk Pro 2 menurunkan harga. Ini pendapat saya lah. Tapi kalau kita tahu sesuatu tentang Pro 2 ialah kita tahu mereka ni sangat teliti lah dengan dia punya market research dan yang memang ada laser focus terhadap kehendak pelanggan mereka. Dia orang berhati-hati dengan harga dan sentiasa mempertimbangkan harga maksimum yang boleh diterima untuk pasaran jenama mereka. So saya rasa dia orang tengok kereta ni pun dia orang tahu apa harga maksimum dia orang boleh jual. So I'm sure they've spent the amount of money yang sesuai lah dengan jumlah jualan yang dia orang jangka dan harga yang dia orang jangka. But this is a critical moment for Pro 2 and it is a huge challenge, a massive challenge. Tapi saya ada harapan lah sebab Pro 2 pun bekerjasama dengan pembekal EV terbesar di China juga. Mereka saya rasalah telah membina satu rangkaian bekalan yang boleh menyumbang kepada reka bentuk to the design and integration lebih daripada apa yang kita bayangkan. Sebab di China ni kita nampak manufacturer kelihatan beroperasi menggunakan sistem menu, memilih ciri dan teknologi. Kita nampak dia punya ciri-ciri dalam kereta-kereta China ni lebih kurang sama je semua. Dan kos semua adalah rendah pada harga yang rendah dan boleh masuk ke pasaran dengan begitu cepat. Nampak seolah-olah vendor di China ni mempunyai turnaround time untuk design apa yang manufacturer nak dengan waktu yang sangat pendek dan boleh menghasilkan modul-modul lengkap lebih pantas dan lebih rendah harga berbanding dengan supplier daripada barat, daripada Jepun ataupun Korea. So itulah yang saya nampak mungkin ada sedikit ruang untuk Pro 2. Okey, sebagai conclusion, jadi Proton pada bulan 11 ni dia akan memperkenalkan pertengahan 11 November akan memperkenalkan eMAS 5. Pro 2 pun saya rasa lebih kurang tu dah, kalau tak 2-3 minggu awal, 2-3 minggu lambat daripada itu. Jadi dalam masa tempoh 6 minggu lagi kita semua ni akan terjawab lah. Jadi berdasarkan pada maklumat yang kita ada sekarang ni, saya rasa produk Pro 2 ni akan dijual pada harga yang tinggi sikit lah daripada Proton. Whatever harga Proton yang nak jual tu saya rasa tinggi sikit. Ini terutamanya true kerana saya rasa jarak pemanduan yang nak ditawarkan oleh Pro 2 ialah sekurang-kurangnya 400 km. Itu daripada bateri yang juga lebih besar lah, sekitar 50 kW, di mana yang eMAS 5 tu 30 lebih hingga 40 lebih kW bateri size dia orang. So itu mungkin ada sikit ruang untuk Pro 2 bagi harga yang premium lah. Dan juga kalau kita tengok rekaan seperti yang ditayangkan oleh Pro 2 di Malaysia Auto Show 2025 juga menunjukkan yang dia orang nak sesuatu yang lebih menarik dan berani. Mereka nak sesuatu yang sporty. So ini satu benda yang masuk akal lah, sebab kalau you nak kali pertama hasilkan EV dan you tahu harga dia akan mahal, jadi you kena hasilkan sesuatu yang lebih sporty, yang lebih canggih, yang lebih menarik perhatian. Tapi bila you buat reka bentuk macam ni lah, saya nampak possibility mungkin interior space tu ada sikit limited lah. So this is a kind of a break from tradition for Pro 2. But either way, saya rasa this is still good news, sebab bukan saja kita akan dapat dua EV daripada jenama tempatan, kita dapat dua EV yang sangat berbeza, ada pilihan. Taklah dua-dua boring, taklah dua-dua just hanya practical, satu practical, satu sporty. That would be much more fun for us lah. And I think that's a good thing. Apapun saya nak ucapkan selamat maju jaya kepada kedua-dua jenama kebanggaan kita ni. Good luck to Proton and Pro 2. I think we want to see what these products, how they come out, and if you can do us proud and change the local automotive landscape and still stay as the dominant companies. Jadi pada saya, pasaran EV pada tahun 2026 ni akan melonjak dengan best, dan saya rasa kita berada di landasan yang betul dengan produk-produk yang menarik. Kalau boleh, tolong sikit saya dah tengok sampai sini, tekan butang like lah. Kalau ada member tengah cari EV mampu milik, tengah masih ada persoalan, share video ni dengan dia orang. Dan yang mana belum melanggan, tolong tekan butang langganan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.